Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Faidi bin Munir Arabi. Pemegang nombor matrik A20-153. Pelajar dari Fakulti Pendidikan jurusan Sukan dan Rekreasi. Hari ini saya akan memberi refleksi sebagai tugasan dari subjek RMCR 1412, pengurusan program berimpak set 10. Kita mula dengan daripada sepanjang mengikuti pelbagai program di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, saya telah memperoleh banyak pengalaman dan pengajaran yang sangat bermakna. Setiap program memberi pendedahan yang berbeza serta membantu saya meningkatkan ilmu, kemahiran dan keyakinan diri. Melalui program pertama, iaitu program usahawan muda, saya memahami bahawa kejayaan memerlukan ilmu, kreativiti usaha dan keberanian untuk mencuba. Seterusnya, program forum Sembang Santai Anak Johor pula memberi inspirasi kepada saya tentang kepentingan kepimpinan, disiplin dan perancangan masa depan. Selain itu, program Career Cafe 2026 ia membuka minda saya tentang kepentingan membuat persediaan kerjaya sejak dari di bangku universiti dengan membina kemahiran insaniah dan mengenal potensi diri. Selain itu, penglibatan diri saya sebagai sukarelawan dalam program Bubble Run mengajar saya nilai tanggungjawab, kerjasama dan komunikasi yang berkesan dalam sebuah organisasi. Pengalaman ini menunjukkan bahawa setiap individu memainkan peranan penting dalam memastikan sesuatu program berjalan dengan lancar dan selamat. Secara keseluruhannya, semua program ini telah memberi impak yang positif pada perkembangan diri saya, dengan membantu saya untuk menjadi lebih berdisiplin, yakin, bertanggungjawab dan bersedia menghadapi cabaran pada masa hadapan. Seterusnya, saya berharap lebih banyak program yang sama dapat dianjurkan kerana bukan sahaja menambah pengetahuan, malah membantu membentuk mahasiswa yang lebih berkualiti, berdaya saing dan mampu menyumbang kepada masyarakat dan universiti sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.